Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan mereka mendakwa, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari kiamat, sedangkan sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka cuba memperdayakan Allah, memperdayakan orang-orang yang beriman. Sebaliknya mereka hanya memperdayakan diri mereka sendiri, sedangkan Allah tidak menyadarinya. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sekali lagi pada tengah hari yang mulia ini berkesempatan untuk sama-sama kita berkumpul, berada di dalam rumah Allah yang mulia, dalam satu rangka dan usaha untuk kita memastikan bahawa seluruh kehidupan kita, kita beramal, kita beribadah, ya, kita melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berilmu, bukan kita mengikut-ngikut tanpa ilmu. Tahniah kepada tuan-tuan yang terus menerus konsisten, ya, terus menerus berada dalam suasana belajar dan memahami agama. Ada di kalangan kita yang menjadi rutin dia setiap Isnin dan Khamis, dia berpuasa. Dia berpuasa, ada yang laksanakan iftar secara jama'i, anak isteri juga berpuasa. Subhanallah, tahniah, alfu mabruk. Ada yang sekali-sekala berpuasa. Walau bagaimanapun, semua kerja yang kita lakukan itu akan memberikan kebaikan kepada kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya ingin untuk membuat rujukan kepada suatu kitab yang saya kira sangat baik untuk kita jadikan dia sebagai rujukan. Tuan-tuan boleh cari nanti di pustaka, kedai buku dan sebagainya, suatu karya karangan ataupun terbitan Karangkraf, karya Bestari, tajuk dia Metafora Suci Daripada Langit. Satu kitab yang saya kira sangat bagus untuk dimiliki. Saya tak jual kitab ni, tapi tuan-tuan boleh carilah, terbitan Karangkraf, tajuk dia Metafora Suci dari Langit.
ataupun bil lughatil arabiyyah al-amthal fil Quran. Suatu tamthilan, suatu perbandingan. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, dia suka untuk memastikan bahawa hamba dia, makhluk yang bernama manusia ini memahami apa yang dibawa ataupun apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kaedah ni pelbagai. Kaedah pelbagai. Kaedah dalam kita berdakwah ada macam-macam cara. Boleh ambil daripada kaedah pendekatan Al-Quranul Karim, ataupun approach yang digunakan supaya orang faham. Kita nak bekerja di peringkat services, perkhidmatan, dia punya approach yang digunakan. Sebab bila kita terlibat dengan perkhidmatan, mesti kita kena jaga servis yang kita nak berikan kepada orang ramai. Ada kaedah dia, kan? Kita senyum, kita sapa orang tu, lalu pun kita senyum pada dia, kita tunjukkan manis muka kita dengan mereka. Itu kaedah untuk nak tarik perhatian clients, pelanggan-pelanggan kita, supaya mereka dekat ataupun memahami produk yang kita nak promotekan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi hebat. Allah jadikan Quran yang maha hebat, Quran yang luar biasa, yang di dalamnya sebagai sebuah kitab panduan kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Atas muka bumi ini ada makhluk yang mulia namanya manusia. Manusia ni pula ada pelbagai jenis, pelbagai jenis ragam manusia yang bermacam-macam. Ada yang beriman, ada yang kufur, kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang saleh. Semua itu ada pasangan, ada pairing masing-masing, yang diletakkan kisah-kisah itu di dalam Al-Quranul Karim. Baik, maka silibus yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, suatu silibus yang luar biasa, suatu silibus yang cukup luar biasa, yang nak diterapkan supaya makhluk yang namanya manusia ini, yang Allah Ta'ala muliakan makhluk itu, manusia itu dengan akal. Allah berikan kita akal yang menjadikan kita manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang Allah tidak berikan kepada yang lain, Allah berikan kepada kita manusia. Sebab itu bila Allah berikan kepada kita, Allah datangkan pelbagai kaedah untuk kita fahami agama. Baik, maka di antara kaedah-kaedah yang terbaik itu ialah kaedah al-amthal. Misal, kita mengguna misal. Misalnya kita gunakan, itu dipanggil metafora. Kan? Wadrib lahum mathal hayatid dunya, wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Dalam surah Yasin kita baca, Allah sebut dalam ayat yang lain, innama mathalul hayatid dunya, innama mathalul hayatid dunya. Itu maksudnya perbandingan. Baik, kitab ini membicarakan permulaan di bawah tajuk cahaya yang membutakan hati. Cahaya yang membutakan hati. Sepatut cahaya menerangi, tetapi cahaya menjadi buta. Kok mana tu tuan-tuan? Kan? Sepatut cahaya tugas dia nur. Kan? Tugas dia memberikan, menerangi segala kegelapan. Tetapi disebutkan dalam Al-Quran perumpamaan kepada setengah golongan manusia. Cahaya tadi membutakan hati mereka. Siapakah mereka itu? Itu timbul persoalan. Yang ni yang Allah nak buat, nak bagi kita faham, supaya kita jangan jadi seperti mana mereka. Kan? Cahaya dah ada tapi jadi buta. Sepatut cahaya bukan membutakan. Cahaya sepatutnya menjadi penerang. Kan? Tetapi cahaya menjadi membutakan mata hati mereka. Baik. Saya baca ayat ini dan tuan-tuan bersama dengan saya di belakang, surah Al-Baqarah
ayat 14 hingga 18. Saya baca pendek-pendek dan tuan-tuan ikut saya di belakang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يرجعون. Sadaqallahul azim. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka berkata pula inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tetap bersama kamu wahai syaitan, sebenarnya kami hanya berpura-pura berolok-olok dengan orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim, Allah memperolok-olokkan mereka kembali dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan hidayah petunjuk. Perniagaan mereka tidak mungkin beroleh keuntungan dan mereka juga tidak beroleh hidayah petunjuk daripada Allah. Perbandingan golongan yang munafik itu adalah seperti mana orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah padamkan cahaya, Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkan mereka dalam keadaan gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka menjadi seperti pekak bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak kembali kepada kebenaran. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang golongan munafik.
Allah sebut mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Kan? Yang tu yang kita nak ambil tamthilan. Kitab namanya Al-Amthal fil Quran. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita tentang golongan munafik. Golongan yang berpura-pura beriman. Nampak macam beriman. Duk sembahyang belakang Nabi. Pakai serban besar pada Nabi. Contoh. Sembahyang belakang Nabi. Sembahyang. Kalau kita hari ni Nabi tak ada dah. Ada tok-tok guru. Kan? Rupanya jenis siput babi. Kan? Jenis-jenis yang main duk buat kerja-kerja kerja-kerja munafik. Ramai. Kan? Sampai kiamat golongan ini akan wujud. Bukan zaman Nabi SAW. Zaman Nabi begitu perit dalam melaksanakan kerja-kerja perjuangan menegakkan agama Allah. Daripada Makkah. Makkah clear. Makkah tak ada orang munafik. Sebab Makkah jelas iman kufur. Ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir. Jelas. Tidak ada third party. Dia ada dua aja. Ada dua golongan sahaja. Orang beriman, kalau dia beriman, dia beriman. Kalau dia kafir, kafir. Tak ada orang tengah, tak ada. Atas pagar tak ada. Tetapi setelah 13 tahun Nabi berada di Mekah memperkukuhkan akidah para sahabat waktu itu. Mengislamkan kaum Quraisy yang ada pada waktu itu. Sama ada di kalangan keluarga Nabi wa anzir ashiratakal aqrabin ataupun masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat Arab Quraisy yang ada di keliling Makkah pada waktu itu. Setelah cukup pengukuhan akidah itu, Allah perintahkan Nabi melakukan hijratun Nabi SAW. Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Maka bila sampai di Madinah, bergabung di antara muhajirin dan juga ansar yang berhijrah dengan yang tetap. Gabung. Waktu itu orang kafir Makkah, orang kafir Quraisy, Yahudi, Bani, macam-macam Bani yang berada di Madinah pada ketika itu merasakan mereka sudah terancam. Dah ramai golongan muhajirin, campur lagi pula yang Islam dah di kalangan penduduk Madinah. Maka pada waktu itu orang kafir, orang Yahudi dan sebagainya merasa terancam. Mereka tak boleh lagi menzahirkan kekufuran mereka. Dalam hati mereka masih kufur, maka mereka pura-pura beriman kepada Allah. Depan orang beriman mereka mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka tidak beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Golongan ini bila mereka jumpa balik kumpulan-kumpulan partai-partai syaitan mereka, maka mereka akan mengatakan bahawa kami hanya berpura-pura beriman di hadapan orang-orang muslim pada waktu itu. Sedangkan kami tetap bersama dengan engkau wahai syaitan-syaitan. Kan? Itu Allah Ta'ala gambarkan. Jadi golongan ini dia berasa waktu itu macam dia untung. Dia berasa macam dia hebat. Sampai macam hari ni lah. Orang jenis cari makan ni tuan-tuan. Sama je. Jenis cari makan. Kan? Dengan kawan tu dia pura-pura cakap dia ni Islamik. Mai jumpa kawan ni dia kata dia pula Islamik Demokrat. Hak ni ada pula Islamik Protestan. Jumpa kawan ni dia kata dia pula Islamik Sosialis Islamik. Hak ni pula Sosialis Islamik Liberalis. Macam-macam pula. Golongan ni akan ada. Ni timbul pula G25 ni pula tuan-tuan. Ni gila ke apa tuan-tuan ni? G25 Datuk Arusani Mufti Perak kata haram. Pokok ni kufur dah. Kan? Sampai tahap mencabar institusi agama, mencabar perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Minta atas nama hak kebebasan, hak asasi manusia nak dihapuskan, hukum khalwat nak dihapuskan ini. Itu hak masing-masing. Kalau rogol tak boleh, sebab rogol tidak ada, rogol dalam keadaan tidak redha. Tapi kalau khalwat tak apa sebab dia suka sama suka. Itu hak asasi yang diperjuangkan oleh puak-puak yang liberalis, sosialis dan sebagainya. Ni bahaya ni tuan-tuan ni. Ni dunia akhir zaman yang ada pada hari ini.
Golongan ni dia akan ada, dia akan wujud, dia akan cabar dan bermacam-macam lagi sehingga sanggup cabar, bawa kes ke mahkamah dan sebagainya. Lepas ni nak jadi apa lagi, wallahu alam tuan-tuan. Dunia memang dekat sangat dah nak berlakunya dengan peristiwa akhir zaman, nak berlakunya khiamat yang sememangnya pasti akan berlaku. Jadi sebab itu cabaran kepada baginda Nabi SAW ketika mana berada di bumi Madinah, keperitan perjuangan baginda SAW daripada Makkah sehinggalah kepada Madinah Al-Munawwarah. Baik, hasil daripada petunjuk Allah kepada rasul-rasulnya, mereka akhirnya berhijrah ke Madinah demi mendapatkan kedudukan yang lebih baik agar agama Islam dapat diamalkan dengan selesa. Namun setelah terlepas daripada golongan musyrikin Makkah, umat Islam berhadapan pula dengan kumpulan musuh yang paling bahaya yang tidak pernah mereka hadapi ketika di Makkah, iaitu golongan al-munafiqin, golongan munafik yang Allah Ta'ala sebut innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik ni dia fid darki asfal. Darki duduk di dasar kawah neraka, asfal paling bawah. Dalam darki asfal, dalam duduk bawah ada, Allah kata, Allah ulang tu. Quran ni bila disebut berulang, itu benda tanbih, benda yang bersangatan. Allah suka begitu. Macam Allah kata walaqad ahlaknal qurun, dan demi sesungguhnya kami telah binasakan umat-umat yang terdahulu. Allah boleh kata ahlaknal qurun, kami telah binasakan mereka yang terdahulu, boleh. Allah nak tambah sikit, qad ahlaknal qurun, boleh. Allah, mengapa Allah tambah laqad, lam litaukid, lam untuk nak memberikan penegasan, sungguh-sungguh ni kami telah perhabis, kami telah hancurkan mereka yang terdahulu. Dek kerana apa? Dek kerana kezaliman yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terdahulu daripada kita. Kita humbankan, kita musnahkan mereka dengan azab yang begitu perit, yang tidak mampu dihadapi oleh manusia itu sendiri. Walaupun manusia pada zaman dahulu gagah, lebih besar nak bandingkan kita ni tuan-tuan, tak ada apalah. Orang dulu-dulu hidup sampai 100 tahun. Alfun illa khamsina ama. Quran sebut kaum Nabi Nuh hidup mereka 1000 tahun kecuali 50. Maknanya umur mereka 950 tahun. Umat lah mana ada tuan-tuan. Saya boleh kata tiap minggu lately ni duk terima berita kematian. Pagi tadi sahabat kita ni, staff, kawan-kawan kita di Petronas juga, pak dia nak mendaki bukit tu, bukit apa di Ulu Kelang tu, Bukit Tabuh ke bukit apa tu, bapak dia kan, saya adalah sahabat kita jugalah di sini ni tuan-tuan, meninggal tengah duk daki hiking, meninggal. JPM, Jabatan JPAM kan, tolong turun jenazah tu pula kan. Kemarin kawan saya di Kemaman, biasa dia lah duk atur jadual ceramah saya di Kemaman, tour saya di Kemaman tu dia atur dulu sebelum ni. 2 minggu lepas saya sepatutnya berceramah di Kemaman, tapi saya ada komitmen lain menyebabkan saya terpaksa batal, saya tak dapat pergi. Jadi saya tak jumpa dengan dia. Semalam isteri dia mesej, dia kata, Ustaz, Abang Zul dah meninggal dunia, umur baru 40-an, tua sikit-sikit je pada saya tuan-tuan, meninggal dunia. Dulu dia duduk bawa saya pergi candak sotong lah, atuk-atuk kuliah, malam lepas ceramah pum masuk tengah laut, candak sotong, bawa balik 100 kilo sotong. Musim-musim candak sotong tu memang syok lah pi kan. Jadi meninggal dunia. Sahabat saya di kampung Nakoda Gombak, 45 tahun umur, tengah duk main bola. Badan ni tuan-tuan nak cari lemak sikit pun tak ada. Badan punya fit daripada umur 15 tahun sampai sekarang 45 tahun, tak pernah tinggal. Setiap minggu biasanya ada game main bola. Main bola pula jenis hap masuk duit. Jenis lawan lah, satu tim RM100, RM200 dan sebagainya. Biasa dia menang, tim dia akan menang kan. Tengah duk sepak bola, pam tuan-tuan, jatuh mati kan. Ramai tuan-tuan yang kita tengok hari ini tak nanti tua macam dengan dulu. Orang dulu-dulu kata tahun, berkata-kata tahun, hebat dari segi gagah, mereka gagah lagi, dari segi kaya mereka kaya lagi. Tetapi Allah Ta'ala tamatkan mereka dalam keadaan yang cukup hina kerana mereka ambil sifat-sifat takabur, ambil sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu Allah nak fokuskan dalam perbandingan, perumpamaan, tamsilan
yang dicuba dibawa oleh pengarang kitab kita ini, siri kuliah kefahaman Al-Quranul Karim, iaitu Al-Amthal fil Quran, metafora daripada langit. Nak gambarkan, nak bagi tahu bahawa golongan munafik ini masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perbandingan mereka ialah ibarat apa? Perumpamaan mereka golongan yang munafik itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkan mereka berada dalam keadaan gelap begitu. Tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka menjadi seperti pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Allah tutup pintu hidayah Allah kepada mereka. Kan? Ini golongan ni. Walaupun dah datang macam-macam. Hidayah Allah Subhanahu wa taala datang macam-macam musibah mai kat depa, dak dia keras juga, dia berasa dia hebat juga. Macam Amerika hari ni lah, kan? Macam keadaan Amerika hari ni yang nak jadi polis dunia, yang terus menerus nak jadi polis dunia. Dia berasa dia hebat, dia tunggu. Tak lama dah, dia pun dah tak apa kuat macam dulu dah. Lah Cina pula yang duk nampak hebat lah ni. Dan kita dapat maklum Laut Cina Selatan ni pun di pulau apa? Spratly. Tuan-tuan tahulah yang tu. Kok tak betul saya sebut, payah pula, kan? Cina dah letak penempatan ketenteraan, ketenteraan yang begitu hebat. Dan Cina atas sifat dia sebagai kuasa besar dunia, dia tak kira, dia nak mengaku itu kepulauan dia. Walaupun ada sebahagian kena ke Malaysia, ke Sabah, ada kena ke Filipina sikit, kena ke sana sikit, tak, dia nak kira. Amerika pun letak dah dia punya ketumbukan tentera dia di Filipina. Kan? Berita duk keluar baru ni dia punya kapal kepekang dia, kapal kebal dia, apa semua duk ada dah, susun dah di sana. Nak jadi apa kita pun tak tahu. Kan? Lepas tu Malaysia pula kena ke mana? Wallahu alam. Mungkin Malaysia jadi proksi ke apa pula, kita pun wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi ini keadaan agenda new world order yang baru yang akan berlaku. Kan? Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang mereka tak sedar dengan apa yang pernah dilakukan oleh umat yang terdahulu. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, bila mereka zalim. Allah kata bila zalim kami hancurkan mereka. Pasti kami akan hancurkan mereka. Bila? Wallahu alam. Kan? Jangan pula tuan-tuan tanya pula, ustaz habis tu pasal apa Allah Taala tak mampu buang depa ni awal-awal lagi. Kan? Ada orang tanya saya lagu tu, dia kata ustaz nu, kesian kat orang Palestin tu, berpuluh tahun, bukan 2-3 bulan, menderita puluh tahun. Sampai hari ini. Orang di Myanmar puluhan tahun. Daripada 1942. Duk kena belasah daripada tentera Myanmar ni daripada tahun 1940. 1942. British bawa Arakan, hantar piduk di bawah India. Lepas tu hantar pula duduk bawah Myanmar tahun 1948. Bawa dia. Lah kali kena jajah, kena menyentuh, kena bunuh, kena ambil tanah, mereka nak ambil. Kalau di Myanmar, di Arakan hari ini dah tukar jadi Rakhine State, bukan Arakan. Dulu kita dengar dalam peta dunia dulu Arakan. Lah jadi Rakhine State. Negara dia nak ambil sebab negara Arakan adalah antara negeri yang tanahnya cukup subur. Itu Myanmar nak ambil, orangnya dia nak bunuh. Kan? Sama juga dengan Palestin yang ada pada hari ini, yang telah pun dibicarakan tak tahulah mungkin sudah ratusan kali di sini. Jadi nak gambarkan kepada kita ini keadaan yang berlaku. Ada orang tanya, pasal apa ustaz Allah Taala tak mampu buang semua? Tak, Allah Taala jadikan dunia ini sebagai hamparan dan ujian kepada kita semua. Nak tengok takat mana. Palestin Allah bagi bumi syahid, Allah nak bagi syuhada banyak di sana. Tak apa yang pergi sana yang mati syahid, alhamdulillah, syurga lah tempat dia. Dunia bukannya lama tuan-tuan. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kan? Dunia ni sementara saja. Wahai manusia. Apa dia lagu tu saya lupa dah. Ada sini kata dia tuan-tuan. Tak ingat ada mana dia duduk sini kata dia. Kan? Ada kawan saya buat lagu ni. Dunia sementara. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang
Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Itu panjang lagi lah, dia ulang-ulang. Sebutnya dunia ni sementara. Dia buat satu album namanya Disas. Disas ni di dunia, S sementara, A akhirat, S selamanya. Itu kawan-kawan kita lah. Dia asal daripada Metallica, rock Metallica. Anak orang bapa Pak Kiai, Tok Lebay lah. Kemudian dia lari daripada kampung dia sebab orang kampung marah. Ni kira pemuzik ni sampah masyarakat. Dia pun lari. Dia orang kampung tak mau terima, fine, lari pergi Jakarta. Di Jakarta pun sama juga. Orang Jakarta tak boleh terima anak-anak muzik ini, merosak. Tambah pula rambut dia panjang sampai ke punggung dengan pakaian style Metallica lah. Kan? Orang buang dia, menyebabkan dia cuba untuk lari daripada agama Allah. Semayang memang tak semayang dah. Tak semayang langsung lah. Apatah lagi begitu. Dia tinggalkan. Dia pergi ke Bali. Duduk di Bali, dia tanya kawan, di mana tempat yang tak punya kedengaran azan. Jadi teman-teman bilang, kamu pergi aja ke Bali. Di Pantai Kuta kamu bisa. Di sana tidak ada azan. Langsung dia ambil pesawat, tiket, pergi ke Bali. Sampai di Bali, suka dia. Bebas, sebebas-bebasnya. Untuk dia nak bermuzik sehingga sepuas-puas hati. Dia rasa dia kemas, dia rasa dia hebat. Bagi dia, dia nak masuk sampai peringkat dunia. Sebab memang dia kejar dunia waktu itu. Ya, main muzik Metallica. Rupanya dia kata, saya cuba lari dari hidayah Allah mencari-cari saya. Datang pendakwa-pendakwa yang luar biasa daripada seluruh dunia. Jumpa dengan dia. Dia kata hampir setahun saya duduk di Bali itu, hampir setiap hari ataupun setiap minggu akan ada kumpulan-kumpulan dakwah yang datang menemui saya dengan bayan yang pelbagai. Cerita macam-macam. Sampai saya tanya balik, macam mana kalau saya nak solat tapi saya nak masih main muzik? Dia tanya balik. Apa jawapan pendakwah? Kalau orang kampung dia di Padang dan di Jakarta, memang tak boleh, haram, tak boleh langsung. Macam mana kalau saya nak main muzik tapi saya nak solat? Apa jawapan pendakwah tadi? Dia kata, muzik bisa metal, solat jangan tinggal. Itu kalimah dia. Muzik bisa metal, solat jangan tinggal. Kan? Jadi dia berasa macam dengan satu benda yang baru. Sebelum itu tak boleh. Pilih dua. Hang nak masuk neraka atau nak masuk syurga. Hang nak masuk neraka, ambillah muzik sepenuhnya. Nak masuk syurga, tinggal muzik, semayang. Itu orang kampung. Tapi pendakwah ni luar biasa lain. Dia kata tak boleh. Dia kata boleh, muzik bisa metal, tapi solat jangan tinggal. Mai pula kawan dia seorang lagi, tattoo penuh di badan, di lengan, di tengkuk, di belakang, buka angkat baju tujuh kepala rimau, tengok belakang kepala singa, di tengkuk kepala ulang, macam-macam ada. Kan? Tanya pula kawan yang penuh badan di tattoo ni, tanya pendakwa ni, macam mana kalau saya nak solat sedangkan badan saya punya tattoo? Dia kata ini luar biasa. Kalau awak boleh solat dalam keadaan badan awak bertattoo, itu luar biasa. Lagi pelik tuan-tuan. Dia kata yang peliknya tak punya tattoo tapi tidak solat. Itu yang pelik. Tapi kalau awak di badan penuh tattoo, kemudian awak solat, itu luar biasa. Jangan pula hampa lepas ni pakai piduh tattoo di badan. Saya keluar daripada surau ni pakai piduh tattoo. Sini ada kedai tattoo ke dalam? Tapi Bukit Bintang ni banyak lah. Piduh cari tattoo, tu haram. Untuk tuan-tuan semua, haram. Tak ada tattoo, jangan piduh gatai buah tattoo. Kan? Tapi yang dia ada tattoo, itu jawapan dia.
Tak boleh kita kata tak boleh pasal dia dah ada tattoo. Kalau orang kampung kata hang boleh sembahyang tapi hang kena kikih buang semua. Oh jenuh lah tuan-tuan. Nak selinap kulit ni bukan senang. Pergi ambil setrika, bagi hak panas nombor 5, bagi agak 5 minit cabut. Tu boleh. Rosaklah badan. Allah Taala pun tak suruh buat lagu tu. Tapi dia kata itu luar biasa, yang asalkan kamu solat. Kan? Jadi kedua-dua ni tuan-tuan, bila mereka dengar dakwah yang begitu indah, maka akhirnya mereka tukar 360 darjah. Hari ini mereka jadi pendakwah yang luar biasa. Hidup dengan jalan dakwah. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh cari dalam YouTube Saudara Derry Sulaiman. Carilah, saya dah pergi jumpa dengan dia hari Rabu lepas dan kami bersetuju untuk mulai 2016 ni saya akan cuba untuk rakamkan album bersama beliau. Tu dia tuan-tuan. Jadi artis lah aku lepas ni. Tak dia panggil biasa dah, kena ada band lepas ni tuan-tuan. Kan? Jadi yalah, saya pun kadang-kadang ada perform di mana-mana. Saya tak ada lagu. Jadi dicabar, disuruh saya buat lagu lah. Cuma lagu dia agak menarik sebab dia lagu dan tausiah. Dia ada tazkirah ringkas. Dalam sekitar 30 saat hingga 1 minit. Setiap lagu tu ada tazkirah ringkas yang disebut-sebut. Bahkan hari ni kalau konsert dia pun di seluruh Indonesia, kalau dia perform 4 jam, lagu dia cuma 3-4 lagu sahaja, tetapi tazkirah itu 2 jam lebih tazkirah saja yang disampaikan. Dia telah berjaya mengubah masyarakat, anak-anak muda, bikers, mak rempit dan sebagainya, daripada mereka tidak solat kepada mereka solat. Kan? Sebab tu saya pun suka juga dia fikir apa yang saya nak buat. Kalau sahabat kita ni dia buat satu program namanya Ngopi. Ngopi ni ngetih lah, ngopi. Ngetih minum teh, ngopi minum kopi. Tapi dia bukan buat jual produk kopi, bukan. Ngopi itu namanya short form daripada ngobrol perkara iman. Ngobrol, pi perkara, I iman. Jadi ngopi. Jadi dia pergi kedai tattoo, dia bincang bab iman, dia bincang bab kematian. Yang tu yang disebut tadi tu, matilah kau. Hak kaya mati, raja-raja mati, tambah lek-lek ni raja mati sedia-sedia. Anak raja mati, adik raja mati, tok wan mati, semua mati belah kau lah ni. Kan? Mati semua mati dah ni. Kerap sangat mati. Kan? Jadi nak sebutnya pada tuan-tuan, semua akan mati. Kita ingat bahawa kita semua akan dikembalikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dia punya kesan dakwah dia sangat luar biasa. Saya bawa ni, tuan-tuan nak dapatkan ni OCD original yang dia jual sendiri, dia buat sendiri, saya bawa di belakang dia, so saya tolong jualkan. Harga RM20. Dan waktu saya jumpa dengan dia, saya bayar cash pada dia. Dia kata, "Ustaz, demi Allah, duit yang Ustaz bagi ni semuanya saya gunakan untuk dakwah." Sebab dia jual dah puluhan ribu album dia ni, dia dah jual dah banyak dah. Lagu dia sangat sedap. Tuan-tuan boleh belilah. Kalau tak mau beli, masuk kat YouTube, download sendiri free of charge. Yang ni boleh dengar dalam kereta. CD dia CD original. Ada lagu, ada tausiah, ada nasihat dan sebagainya. Ada di belakang tu, sahabat saya tolong tunggu. RM20 sambil derma di jalan dakwah. Yang tu yang kita buat. Masya Allah. Kan? Jadi ini keadaan-keadaan manusia yang ada, yang Allah Ta'ala berikan kebaikan. Sebab tu saya tengok tuan-tuan, orang-orang seni ni jiwa dia halus. Kalau kena betul-betul uslub dakwah tu masuk kepada mereka, subhanallah, tabarakallah. Kan? Sangat indah. Saya pun rasa lepas ni saya nak buat satu produk, apa nama saya tak tahu lagi lah, tapi saya nak buat juga satu produk. Tetapi menjuruskan kepada, dalam kepala saya ni duk nampak hari ni saya nak buat dakwah bikers. Saya pun staff KLCC ni pun banyak bikers juga, saya dipahamkan. Bikers kental kononnya. Kan? Jadi saya nak buat produk, namanya lepas ni tak tahu lagi nama, tapi nama tu bikers kental iman. Itu dia. Jadi pok-pok ni bila sebut biker kental, hujan ribut pun dia boleh pergi juga. Tu biker kental. Tapi mayang haram tak tuan-tuan? Mayang taubat tak, naik dengan betina di belakang, dia bawa awet. Baru ni GS 1200 1200 mampus tang Al-Ustaz. Bawa naik motor, berkenalan dengan awet mana pun tak tahu. Perempuan tu umur baru 21 tahun, kenal baru seminggu, terus naik motor nak pergi Bukit Kayu Hitam. Sampai dekat apa nama ni Al-Ustaz, tang simpang exit Al-Ustaz Kuala Kedah tu, mampus tang tu je.
Kan? Dia terlalu laju dan menyebabkan hilang kawalan, langgar divider, mati. Mati tuan-tuan. Kan? Itu biker kental lah, tu biker kental. Kita tak mau macam tu. Kalau boleh kita nak mati dalam keadaan kita ada unsur-unsur agama. Sebab tu orang duk ajak saya kadang-kadang, Ustaz, jom mana? Penang. Buat apa? Caw ketiau. Woi, kalau bapak pergi caw ketiau. Pergi Penang makan caw ketiau, tuan-tuan. Gombok belambok caw ketiau, tuan-tuan. Tak payah pergi Penang. Tapi kalau dia nak ajak, kata Ustaz, nu nak layan kono, nak tengok berapa paling laju. Kan? Kalau dia abang kata Ustaz, kita nak pergi Penang, kita nak pergi melawat anak yatim, kita nak melawat perkampungan dakwah, kita nak buat itu ini, lepas tu kita perkenal caw ketiau. Itu tak apa. Kan? Caw ketiau ujung sekali. Bukan awal, bukan matlamat dia. Hak tu sampingan. Ada, tak ada tak apa. Bawai goreng ke, apa-apalah yang boleh mi udang ke dan sebagainya. Ini mi udang matlamat nombor 1. Hak lain tu tak ada. Tak boleh pergi, tuan-tuan, minta maaf. Kadang-kadang ajak pergi makan nasi lemak mana? Nasi lemak dekat RNR Temeloh. Tu dia, saya kata. Tak padan, tuan-tuan, tak padan. Mati syahid lagu tu je. Kan? Jadi sebab itu saya nak fikir nak buat sesuatu untuk kumpulan ini sebab sebulan lepas saya bersama dengan Mr. Oz kami perform di Taman Tasik Taiping. Masa tu kami dalam program bicara selebriti bersama dengan biker 1,500 orang. Perak Bike Week di Teluk Intak di Taiping. Sebulan lebih yang lepas lah saya dengan Mr. Oz.